Hari ni kita pergi manja pula pergi ayam. Tak sah pergi manja tak pergi ayam. Kita nak pergi jumpa sak kerja kat ayam. Akan jumpa apa besar. Kau tak ada kawan kau ke? Mana kawan-kawan ramai? Okey, ajak dia ramai. Kau cakap kat dia. Alamak, kecil. Sekarang dekat bazar TF. Sepatutnya nak pergi 2 bazar tapi sekarang ada pukul 5.22. Kita orang nak berbuka kat Bagan Datuk. Kita orang dah sampai kat Bagan Datuk tapi tak tahu nak duduk mana sebab ada anjing. Tak boleh nak duduk dekat tempat welcome to Bagan Datuk tu. Tu masjid. Masjid apa ni? Masjid bukan Kristal. Muhammadiyah tadi kau. Kita orang duduk betul-betul dekat penghujung sebab nak dekat dengan masjid. Kau tengok ni kucing. Ni pun nak jadi kucing. Ya Allah, biar kita dia jauh-jauh kat sana. Pergi. Go. Go sana lagi, go. Kita orang berbuka ni. Ni ayam pecik. Betul-betul sedap. Tak. Dia stick. Alamak, dia gerak. Dia bukan kucing masalahnya. Ika Ika. Kelakar. Macam nampak tak ada bang macam ni. Ni tak ada lah. Ika punya kena telan. Anjing ni betul-betul depan ni. Berbuka kat dalam. Dia dah 5 minit macam tu. Ya. Patut dia nak buka pasal kat luar. Macam mana? Orang. Kita orang pindah tempat sebab anjing tu sangat menyeramkan. Muka dia baik tapi sebab dia anjing. So takut. Sebab aku dah ambil makan dah. Update kita orang dah ada kereta. Sebab kita orang dah pindah tapi anjing tu makan dekat kita orang. So kita orang memang kena caw. Kita orang caw, biar kita orang caw. Jangan anjing kita. Ya. Kita orang daripada Bagan Datuk terus keluar. Ya, nak sambung makan ni. Tak habis makan lagi. Hari ni kita nak balik tau. Sekarang kita nak pergi stesen bas dah. Bas aku pukul 8.30 pagi. Sekarang pukul 7.51. Aku dah naik bas dah. Sekarang bas aku 8.30 tapi aku naik 8.40 bas lambat. Aku rasa kita start naik bas. Saya naik express Petiara ni, express Pedang. Express Pedang ni dia berhenti dekat Setiawangsa. Dah lama tak pergi sini. Guys, dah sampai dekat stesen Tanah Merah. So sekarang ni kita tengah tunggu abang untuk balik ke Kuala Kerai. Okay, stesen Tanah Merah dengan Kuala Kerai lebih jarak sejam.